Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Faliha binti Haris Fazli. Saya merupakan pelajar UUM dari Pusat Pembelajaran Sungai Petani Kedah. Untuk SEM Januari 2023 ini, saya telah mengambil subjek MPU 3412 iaitu Khidmat Masyarakat. Dan untuk tema projek subjek ini, saya telah memilih tema kesedaran alam sekitar. Aktiviti ini telah dilakukan di rumah saya yang bertempat di nombor 78 Jalan Bukit Puteri 2/3 Bandar Putrajaya Hill Park, Sungai Petani, Kedah. Lah. Alhamdulillah, dah selesai aktiviti saya pada hari ini. Di sebelah saya adalah peserta bagi aktiviti saya pada hari ini, iaitu ibu saya. Saya perkenalkan, ini adalah Umi saya. Mi, apakah faedah yang anda dapat daripada aktiviti ini? Oh, faedah tadi mengenal rumah tu. Mengenal rumah, menyapu halaman rumah ni pertama sekali faedah dia rumah kita akan bersih. Yang kedua, kita dapat mengelakkan daripada jangkitan, kalau ada penyakit ayak yang bertakung semua tu, jadi kita boleh buang dan jauhlah kita daripada denggi dan sebagainya. Apakah perasaan Umi semasa melakukan aktiviti ini? Perasaan penuh rasa tanggungjawab. Sebab bersih rumah tak ada orang nak jaga. Kita yang duduk di rumah ni lah kena jaga. Jadi kita bangga lah kalau dapat buat rumah kita bersih. Kan? Betul tak? Betul. Saya akan menemu bual ahli yang kedua, iaitu Haris Fazli yang merupakan ayah saya. Ya, ayah awak. Okey, ya, abang. Anis. Ya, Anis. Penat ni. Keluh dengan abang ni. Mengangkat tu apa ni, balang lah, tung lah, cawan lah, apa bekas-bekas plastik lama lah, sampah banyak. Dah soalan ni. Cepat. Kalau diberi peluang lagi, adakah abang akan buat aktiviti ni lagi? Aktiviti ni aktiviti yang penting untuk memastikan rumah sentiasa bersih. Sebab sampah ni selalu ada. Jadi aktiviti ni memang akan sentiasa dibuat lah. Jadi mungkin seminggu sekali begitu. Kita satu keluarga akan bersama-sama membersihkan rumah kita. Terutama ni tambahlah dekat-dekat nak raya ni kan. Jadi kita akan banyak membersihkan rumah lah. Nanti kita akan cuci sawang dan sebagainya. Ya, lagi? Adakah abang akan melakukan aktiviti seperti ini pada masa akan datang? InsyaAllah. Memang bukan masa datang lah, dan memang kita akan sentiasa buat dan buat bersama-sama. Bukan abah saja buat, ni buat, Umi buat kan. Masing-masing ada kerja masing-masing. Ada yang nak kena cuci longkang kita pun sumbat sikit, kita nak kena cuci. Macam itulah.
Jadi memang Abah akan buat, insyaAllah pada masa-masa depan Abah akan buat lah. Dan Anis pun kena buat juga masa depan. Nak kena ni potong bunga lagi ni. Cepat sikit. Lagi? Terima kasih Abah atas temuan pada hari ini. Penat. Pada pendapat saya, program khidmat masyarakat seperti ini perlu diteruskan lagi kerana ianya dapat mengubah personaliti atau gaya hidup seseorang secara positif. Saya berharap melalui program seperti ini juga dapat diteruskan dari generasi ke generasi akan datang untuk memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat, terutamanya di negara kita yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang terlibat dalam menjayakan aktiviti ini, aktiviti khidmat masyarakat pada kali ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada e-tutor MPU 3412 Khidmat Masyarakat pada kali ini, iaitu Encik Abdul Rahim bin Mat Yassin, yang banyak membantu dan membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Sekian, terima kasih.